Allah ketuk-ketuk ni maklumlah kita bukannya dah setahun buat affiliate, akhirnya dapat juga mic idaman. Aku duk usia lama dah, duk tengok sana sini, duk usia sana sini. Maklumlah bukannya mampu sangat nak beli ni, tapi adalah duit lebih sikit setahun buat affiliate ni Yang penting sekali made for iPhone. Memang betul-betul lancar lah, tak ada isu untuk pengguna iOS ni. Memang lawa lah dia punya packaging dia. Dan juga nak buka dia ke bawah sini. Macam dia barang premium bos. Hey, terketuk-ketuk ni Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hasil. So, alamak. Dia punya confirm tak baca ni minum book, patut ni device dia. Hey, Allah ketuk-ketuk ni maklumlah kita bukannya mampu sangat ni tapi berat dia punya. Hey, casing dia ni memang berat lah. Sebab apa? Dia buat premium. Tengok ni premium lah aluminium belakang ni. Lepas tu type C Tengok buka lama. Tengok ni. Tengok ni. Dia punya buka dia punya stiker atas ni. Buka stiker atas ni. Lama lawa weh. Satu dia punya receiver dia dan dua mic. Kita ambil satu. Memang. Hey, korang kalau content creator ni ambil yang ni. Sebab apa? Plug and play je pak. Cocok tu boleh guna terus. Dia tempat cas ni. Base casing ni ada cas. Lepas tu kita pasang terus lah. Sebab jangan tengok Ni kita cocok gabung. Okay. Belum lagi noise cancelling. Ada tak dengar bunyi? Semua. Warna hijau tekan sekali. Warna hijau. Macam mana? Noise cancelling dia ada 5 level. Nak senyap tak ada terus bunyi tu, kita buat je adjust. Level yang kelima memang padu sangat-sangat. Yang mana nok ni Holy Lang Lux M2 ni dapatkan dekat beg kuning sekarang memang puas hati sangat-sangat.